Tapi syurga dunia ni jika dibandingkan dengan syurga akhirat, seperti seorang mencelupkan hujung jarinya dalam lautan yang luas, dalam tasik yang luas. Falyanzur bima yarja. Tengok banyak mana air yang melekat di hujung jari. Itulah cantiknya dunia, itulah indahnya dunia, itulah sedapnya dunia, itulah lazatnya dunia. Sedangkan kelazatan akhirat, kesedapan akhirat, kemewahan akhirat, kemuliaan di alam akhirat umpama lautan yang sedang menanti kita. Bodohlah kita tuan-tuan kalau datang ke dunia terpesona dengan dunia kita kerana setitik air kita sanggupkan korbankan selautan nikmat dalam syurga nanti. Tetapi Allah beritahu innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Ada golongan di dunia, hidup di dunia, tak pernah bermimpi untuk berjumpa dengan Allah. Kita pernah bermasa impian nak jumpa dengan Allah? Tuan-tuan, tanya diri kita. Jangan tanya orang kafir, tanya orang masjid, tanya ahli solat ni yang sembah Allah tiap-tiap hari ni, sejauh mana dalam hati kita keinginan nak jumpa dengan Allah. Kalau kurang semangat nak jumpa dengan Allah, berarti cinta dunia dah masuklah hati kita. Kalau cinta akhirat, cinta pada Allah dan Rasul bersemi di hati kita, andai kata kematian itu jalan untuk bertemu dengan kekasih, biarlah mati wahai Allah, biar cepat-cepat mati. Sahabat Rasulullah SAW selepas Nabi wafat, kalau boleh hari ni nak mati, hari ni Nabi wafat, hari ni biar mati, ambillah nyawa saya wahai Allah. Fatimah binti Rasulullah SAW, anak perempuan Nabi radhiyallahu ta'ala wa arda, pada saat Nabi SAW nak wafat, dia menangis. Nabi panggil dia berbisik, wahai Fatimah, anak dia kesayanganku, jaga diri baik-baik, abah nak pergi, jaga diri baik-baik ya. Fatimah meraung menangis. Masya Allah, satu rumah dengar Fatimah menangis, sedih dengan kematian wafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok anak perempuan dia sedih, Masya Allah, panggil sini, wahai Fatimah, di kalangan ahli keluarga kita, kamulah orang pertama akan menyusul abah meninggal dunia. Fatimah terus ketawa tuan-tuan. Sebab apa? Lagi cepat mati, lagi cepat jumpa Allah dan Rasul. Mati di jalan untuk bertemu dengan kekasih kita yang sebenar, yang mengutuskan kita datang ke alam dunia, yang bagi kita segala nikmat, yang bagi kita pangkat darjat, yang bagi kita anak, yang bagi kita nikmat, yang bagi nikmat Islam, yang bagi hidayah pada kita, yang ajar kita semua manasik-manasik tata cara beribadat pada Allah ni. Allah yang ciptakan kita, takkan kita tak ada niat nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Dengan mak kita pun kita rindu nak jumpa, ayah kita pun kita rindu nak jumpa. Takkan Allah yang ciptakan kita, kita tak rindu nak jumpa Allah. Tapi Allah SWT sebut dalam Quran, ada golongan hidup di dunia tak pernah bercita-cita nak berjumpa dengan Allah. Wa radu bil hayatid dunya